Uish, panas gila siap hari ni. Kalau lah ada mini fan kan bagus. Aku terakam ke? So, untuk video Shopee of the day hari ni, aku nak racung produk yang memang tengah musim panas juga ni. Tak tahu korang nampak perlu ke tidak. Tapi video tak cukup HD lah untuk dapat perlu kat kepala aku. So, produk ini aku nak recommend adalah mini fan. Bagi siapa yang lagi tak ada mini fan, korang biar betul ni Shopee ada belanja korang harga promo tu. Pergi tengok sekarang. Kalau tak tengok video sampai habis, pergi tengok sekarang. Kalau tengok video sampai habis, aku terangkanlah apa yang menarik mengenai mini fan daripada brand. Ini susah gila nak sebut nama brand ni. Gujodo. Tak tahulah aku tunjuk ni. Korang cuba sebut macam mana nama pronunciation Gujodo mini fan ni. Tapi apa nak cakap, apa tahu dia punya mini fan ni best sebab dia punya size tu sangat comel lah, senang untuk bawa ke mana-mana. Kedua, siap ada LED display so dia bagi tahu berapa persen semua cooling fan semua sebagainya, memang best. Ketiga, macam-macam adjust speed kau boleh buat dekat cooling fan ni. And keempat, harga dia sangat murah. Tak percaya, pergi tengok bag kat belah kanan tu. Tapi nak cakap apa tahu memang kalau sekiranya kau langsung tak ada mini fan lagi dekat rumah, korang belilah satu. And produk yang aku recommend sekarang ni memang sangat baloi untuk korang angkat. Sebab harga pun memang tengah promo. Sebab kau tengok video ni, sebab tu aku buat video ni. Sebab Shopee bagi tahu yang ini tengah promo. So sebab itulah video ni dicipta. So bagi siapa yang langsung tak ada mini fan, memang nak cari mini fan yang kualiti dia bagus pada harga yang sangat kompetitif, maka model ini memang sangat berbaloi untuk korang angkat. And dari segi color pun banyak pilihan color yang kau boleh pilih. Ada juga color warna hitam standard, dan juga kalau nak warna macam funky sikit, ada warna macam purple, warna pink pun ada untuk bagi kaum wanita. Macam-macam lagi pilihan model lain yang kau boleh angkat juga based on kau punya budget lah. Kalau sikit kau nak murah sikit, dia jual juga model yang murah sikit. Tapi aku recommend angkat model yang paling mahal tu lah, sebab yang itu dia dapat yang paling high spec lah, siap dengan LED display dan juga bateri pun tahan lebih lama. So kalau sekiranya kau minat nak beli, aku akan provide lah link in description. Belah kanan atas ni, pergi tekan beli sebelum harga promo tu habis. Dan juga ada voucher tau. Kalau sekiranya kau tengok video ni, and then kau terus tekan kat belah kanan tu, nanti kau akan dapat voucher YouTube khas bagi sepenuh korang beli anda menggunakan YouTube. Tu Shopee direct terus lah. So pergi beli sebelum voucher dan juga harga promo tu habis guys.